kau pernah cakap aku pasal nak buat muka, betul? Betul. Yang dekat Konti Abe. Ada yang nak sponsor. Hari ni aku sponsor kau. Ada kedai. Ya, kedai tu sponsor aku dengan kau. Happy ending. RZ member dah tak lama lagi, betul? Betul. Jadi, aku nak bagi kau satu kejutan. Dalam kiraan 3, 2, 1, buka. Ada wek. Tangan awek. Pegang. Awek ni kerja rumah batu ke? Kasar pelik ni. Gasah. Kau urut apa ni? Ini tangan bukan sebarang tangan. Kau tahu? Ini adalah tangan perempuan yang memang masak-masak. Inilah rumah. Betul. Betul. Aku try. Yang ni lain sikit. Yang ni nama dia Farhana. Naik. Naik belum lama weh. Weh nak bercerita ni. Yeah. Ini bukan biasa-biasa. Masuk line, terus gegar dunia. AI team bangun, kita start cerita. Malkodok mod, semua mata terbuka. AI Malkodok, AI new generation 2026. AI Malkodok, mat motor sejati. Jangan lupa share, like and subscribe my YouTube channel AI Malkodok. Hello, siakap senorong gelaba ikan berduri, bercakap bohong lama-lama mencuri. Okey, hari ni aku sekarang berada dekat dalam office AI team, dekat luar, bukan dalam Aku ingat dalam tadi, lupa. Okey, sekarang ni aku nak prank Lokman. Aku nak prank apa? Okey, bukan prank pun. Ini aku nak bawa Lokman pergi facial muka sebab dia pernah cakap dekat konten Alif yang dia cakap dia nak buat facial muka dengan aku, betul. Hari ni aku nak ubah muka dia yang bertatap-tacap, yang berlobang-lobang tu, yang memang muka lebih kurang tapak kaki, tapak najis, tapak semua, tapak Sulaiman apa semua. Okey, jadi aku nak bawa dia. Aku nak pergi ambil dia dekat dalam. Sekarang ni aku nak bawa dia pergi facial muka. Okey, aku nak ubah dia jadi Justin Bieber. Okey, kita tengok hari ni dia akan jadi Justin Bieber ke tak. Okey, jom sekarang ni kita pergi panggil Lokman dulu. Okey, let's go. Okey, sekarang Lokman dah datang. Cepat Diamlah. Bising kau apa ni, pakai baju jubah tapi pakai naga-naga apa benda ni? Ini jubah custom dekat Mekah. Okey. Kau minta maaf terasa ustaz aku tu. Minta maaf. Terasa tu UAR tu. UAR apa? UAR Ustaz Abdul Razak. Ustaz Abdul Razak. Sponsor tu, hok ganda sponsor tu, ustaz tu. Susah betul lah. Nak cakap lah nak. Gini. Kau tahu tak? Hari ni aku tengok ni kenapa pasang dekat tetek ni? Aku ni tak ada tetek lagi ni. Tengok terlucah lagi. Mu yang ya buat Allah, lucah sudah lucah. Konten aku dah 4 hari 4 malam. Lucah. Ni muka lucah. Ni muka lucah, badan lucah, semua lucah. Muka lucah tu kau tau. Kau ni lucah bukan aku. Ini lagi lucah kau nampak muka. Nak buka butang ni. Ni lucah ni. Dah lah bulu. Bulu tak ada. Bulu tak ada. Bulu. Nak menaik. Aduh, kita tengok lah. Luar nak dukung. Weh. Kalau nak suruh kau dukung, kau dah ada bini. Biar aku lah dukung. Okey, macam tu aku tambah tu. Macam mana? Aku dukung Mak Com. Azal, jawab. Jawab. Bagi aku dukung dia dulu. Pasal Mak Com belakang cerita. Tapi kau terima aku jadi bapak kau. Mu nak dukung dia. Larat tak? Kalau tak larat, panggil aku. Aku terima je sebab apa tau? Mak Com dah tak boleh lah, dah ikat lah. So tak keluar baka dia dah. Kalau baka Cuba bagi tahu, siapa? Nak ikat bukan ikat ni. Ikat nak jadi tak boleh mengandung dah. Aku ingatkan dah ikat, ada orang ikat dia. Aku boleh terima sebab tak keluar baka Okey, dia. kalau gitu. Kalau macam tu deal lah. Kalau situ deal lah. Okey. Najlah. Bapak, Sini. Itu aku balik. Jangan mamu lah. tu macam isterimu lah. Aku bapakmu, menantu aku. Sini, salam. Tangan ya bapak mertua ni. Diam. Aish. Anjing Najlah, anjing. Anjing. Anjing kan Najlah? Anjing. Anjing luar. Anjing. Luar anjing. Tahu kodok. Anjing kena dagu panjang. Banyak carut dia konten ni. Okey. Sekarang
sekarang ni, hari ni apa aku nak buat? Apa? Kau tahu tak? Kau pernah cakap aku pasal nak buat muka, betul? Betul. Yang dekat Kota Abe. Ada yang nak sponsor. Hari ni aku sponsor kau. Ada jadi kedai. ya? Ya, kedai tu sponsor aku dengan kau sekarang ni. Kau tahu dia call aku semalam, dia cakap aku, "Halo. Dengan cerita nak buat macam muka sebab muka Roman lebih buruk daripada kau lah. Dia tak pernah yang buruk kat atas sini. Kau bagi buruk pada kau ni kan?" Buka lagi lah pada aku. Tak, dia cakap kat aku. Kau jangan marah aku, kau marah lah. Siapa dia? Yang sponsor tu. Awek kau tu. Hari ni nak facial muka kau. Urut-urut semua awek tu. Betul lah. Aku rasa aku yang lebih buruk. Biar aku je buat rawatan tu. Oh, jadi kau je buat rawatan? Ya. Okey, tapi sebelum kau pergi, Jap, aku nak tanya. Happy ending ke tak? baik, lu mau happy ending ah? Happy ending. Dia kata mau. Mau. Tapi itu orang mau. Mau. You mau juga itu orang. Woi, no. Tak, ini orang awek. Awek, Ini awek dah. Nah. Jadi Happy kau ending? modal lah dia. Ha? Yang tu Cakap dia sponsor. Dia sponsor, yang tu happy ending tak ada sponsor. Itu keluar modal sendiri ya. Kau dah sedap. Yang hari tu mu happy ending berapa membayar? Bila aku? Semalam? Bila? Kau kejap. Happy yang kau jangan menaburi fitnah, kau tahu tak? Kau apa gelak-gelak botak? Weh, botak slow sikit Kau dah ada rambut, dia botak. Kau nampak? Dah macam bulu kucing. Kau tengok bulu dia macam bulu kucing ke? Ni yang ni. Kereta dia, mana kereta dia? Mana kereta dia? Biru Weh, Weh. Masuk putih cepat Dia- lah. Seperti patah. Masuk boleh editor aku boleh cut bagi patah, boleh letak motor pun boleh. Lebih Boleh. kuat editor Harry. Okey, sekarang ni jika ni. Ready? Tapi sebelum kau pergi, aku dah tutup mata kau luar. Nanti kau tahu tempat ni, nanti kau akan pergi nanti. Weh, tak boleh lah. Tak boleh, aku tak boleh. Aku nak bagi kau tutup mata. Pecah. Woi. Lah, dia tak tahu Jangan, siapa jangan. kita, Aku nak balik. Hai, dia tak tahu Mak Taji Kudung Itu GTA ya, GTA Mak Tajuk dah. Jangan panggil aku Muki sebab Okey, aku ini. okey. Tapi sebelum pergi kau kena tutup mata lu ah. Lah, tutup mata. Okey. Tutup mata lu. Ini siapa yang buat ni? Aku. Aku boleh cam tangan lelaki tangan perempuan. Siapa kau siapa ni? Ini kau tahu tak kanak-kanak tengok. Dah, tutup. Jangan pegang. Tutup muka, tutup mata. Aku nak tutup muka kau sebab aku tak nak muka kau aku tengok ngeri kau tahu. Apa beza kalau mu tengok cermin? Okey, cuba kau tengok cermin. Kau nampak apa? Wah, terkejut. Nampak muka kau kan? Tadi kau terkejut muka kau, bukan muka Kat kau. belakang. Yang mu tengok. Aku tak nak tengok seram. Takut kan? Hai, takkan kerja tukang angkat sampah Kerja tukang angkat sampah. Kerja nak apa reaction kereta baru apa ni? Ni kereta baru ke? Bukan racing itu. Bukan. Hari ni tunjuk. Saya ada beli kereta baru. Baby. Okey, sorry bro. Okey, jadi kau kena tutup muka lah sebelum panjang. Okey. Tak ada man. Ni bukan tutup lubang. Dia semenjak collab dengan kau ni, view dia makin naik, kau makin jatuh. Itulah pasal. Film sebelum ni 200-300 orang tengok dia. Sekarang pun nak naik 1000 orang tengok. Gila lah. Malu lah. Itu pun Alif mengaku tolong. Weh, apa yang kenal langgar? Sabarlah. Nampak clear muka. Woi. Okey, jadi kau kena masuk kereta aku. Okay. Tengok kan. Ni jenis apa ada masuk baju. Jubah membuat daga-daga. Dragon. Nak. Aku nak pergi takut syaitan masuk solat je. Okey, jom. Setan pun Jadi Syamil. pergi aku dah DM pergi. Ya, aku buka lu pintu kereta. Sabar, aku buka pintu kereta. Masuk belakang. Beritahu aku masuk. Masuk. Okey, dah jom. Jadi kita akan gerak ke sana. Kita akan bawa dia pergi facial muka, okey? Let's go. Okey, Mac. Kau jangan takut, Mac. Aku takkan buat apa-apa kat kau. Happy ending. Sebelum kita buat facial muka, aku nak bagi tahu kau. Happy ending. RZ member dah tak lama lagi, betul? Betul. Jadi, aku nak bagi kau satu kejutan. Dalam kiraan 3, 2, 1, buka! Wow. Yes, this is RZ, bro. Ada Zemu Inilah RZ aku. Tapi bukan nak bagikan kau. Ya, sebab tu lah aku tak excited mana. Tapi kau minta aku motor kan? Motor 125. Kau nak tengok motor? 125 mana? Nak ikut aku? Jom. Jom. Mari. Weh.
Guys, bagi aku bercerita lah. Mu nak bercakap kan aku bercakap. Okey. Saya nak pergi RZ member. Tapi motor tuti saya tak ada. Motor tu stroke tak ada. Tu Jadi stroke aku tak ada. nak bagi dia satu motor. Nasib baik aku remal. Hari tu naik GTR. Hari ni naik 125. Nanti naik perempuan. Hey! Belum lagi. Oh gila, mu simpan sampai dalam ni ya, Mal. Jadi, Hai. Kurang ni kurang. kurai apa? Kurai ajar. Ada apa dalam tu? Sinilah dekat. Aku nak Okey, tunjuk kau surprise lah. Okey. Okey. Bukan belakang aku. Kalau belakang aku buka pintu, siapa nak tengok? Ya, takut. Kau duduk depan-depan. Tutup 3. Wow. Gila lah. Bukan motor ni. Motor ni ya? Ya, sebelah tu. RZ ni aku tak bagi kot. Oh. Tapi tengoklah dalam tengok macam mana aku bagi keadaan. Aku rasa kalau aku nak bagi, aku bagi. Nak tahu ni, nak tahu ni. Sampai sana buat tu. Kau bawa ah. Oh, ini ya? Ni 125 ni. Kunci mana kunci? Kunci Bukan sekarang. ada ni. Tapi tak boleh nak start lah. Tak apa. Kunci. Ya, memang muka aku buruk, aku tak bodoh lah mana. Ni kunci kereta, bodoh. Sorry guys, saya termaki. Kunci ada kat pintu. Jadi itulah motor yang kau tak bawa. Oi. Sekarang ni dia yang kau okey. Sekarang ni Amri nak pergi macam mana Amri? Amri. Tapi lantaklah dia bukan partner aku kan. Dia bukan padamu. Dia pun tak kisah sama-sama. Dia pergi Thailand bukan ajak aku. Sekarang dia dekat Betul. Thailand tu. Dia bukan nak nak pergi sangat ke Thailand. Kita nak dia ajak je. Kita nak pergi pun. Kita pergi diri kan. Oh, kalau nak cari masas dekat sini pun ada. Jadi kita nak dia ajak je sebenarnya. Tapi pergi kat sana Thailand boleh tak pergi kita. Best kat Thailand ada masaj. Mari Ya? try masaj kat Thailand. Sebelum kahwin. Ni kunci motor Tukar topik yang satu Tukar topik yang satu. Ni kunci. Takut. Ni kunci motor jadi motor tu kita akan bawa ke RZ member. Ya. Dari Thailand tukar terus lagi. Bijak. Otak ni kerja bijak. Bijak. Jadi dia RZ aku yang aku bawa pergi RZ member. Aku tak sabar ni lagi berbahagia ni. Sebelum tu boleh tak boleh aku try lah RZ? Boleh. Bawa. Mu tak pernah bawa RZ ke? Pernah kawan punya. Tu kunci kat situ lah. Uish, dah siap pakai kain dah. Kau apa lucah sangat ni? Semua benda nak dikaitkan lucah. Dah kau duduk ke belakang ke depan? Aku tengah ambil posisi nak Superman. Oh, Superman. Okey, jadi mu tekan ni. Tahu tak macam mana nak start? Okey, tekan. Okey, pandai. Bagus. Bijak. Dah. Okey, dah. Okey, ngam. Bising Woi, kediam boleh tak? Siapa sound mai? Wish, Oi, ada orang tegur. Awet tegur kau lah ni. Abeman nak give fly. Ada awet tegur tapi dek beza Amri. Kau hina Beza Bro, tolong lap saya punya motor dan tolong parking sana boleh? Lap sikit, dah tu parking sana. Aku Lepas tu partner bawa mu balik bukit tu. kulimu. Aku partner mu bukit kulimu. Oh, ya ke? Oh, kita faham lah. Tahu siapa kulimu? Siapa? Itu kameraman aku. Kau gigi cepat kau. Dia tak Kau boleh lepas. masuk. Dia Hai. sebab orang belum review lagi muka dia. Oh, belum review lagi. Orang dia kata tanya Tak payah review lah. Tunggu, dia biar dia cari sendiri. Sudah. Awet kita dah menunggu dah. Awet kita dah menunggu dah. Awet kita dah menunggu. Jadi kita akan pergi terus facial lah. Mungkin kau tak sabar je. Sekejap, kau tunggu sini. Aku parking motor Tunggu sekejap. Jangan lari Jangan pergi mana-mana. Aku nak parking motor je. Bising. Okey, jadi Meh. Awet pun dah tunggu.
Muka sudah pandai. Mari kita ubah kita punya penampilan. Let's go menjadi Justin Bieber. Happy ending. Okey, slow-slow meh. Okay, Slow-slow. slow. Hai, makin besar. Ha? Makin besar. Apa yang makin besar? Jalan. Jalan. Ayat tu dah pernah dengar. Jalan. Okey. Itulah mic tak link sangat tadi. Ya. Tak apa. Sekarang ni aku akan buat surprise. Uish. Wait, tu dah tengok. Sabar sangat. Kita dah sampai tapi ramai. Tak apa, duduk saja. Okey. Duduk saja. Okey. Tapi dia tengah ramai ni, kau jangan buka lagi sampai kau masuk. Okey. Tengah ramai, tunggu jap. Okey, apa ni? Duduk Apa ni? dulu. Ni kursi. Kursi? Okey, duduk. Jadi kita dah sampai. Perempuan ni? Ha? Perempuan ni? Bukan. Ini bukan perempuan. Okey. Bukan. Ni ada awek. Hah? Ada awek. Tangan awek. Pegang. Ni Mas, awak ni kerja rumah batu ke? Kasar pelik ni. Kasar. Kau urut apa ni? Ini tangan bukan sebarang tangan. Kau tahu? Ini adalah tangan perempuan yang memang masak-masak. Inilah suri rumah. Betul. Aku try. Jangan. Jangan. Belum lagi. Tak boleh try lagi? Tak boleh. Dia kena kat dalam nanti. Oi, betul-betul kasar Macam kerja Jadi rumah batu. sementara tunggu ni tunggu Umeh. Kau jangan buka janji dengan aku. Oh, lain macam bau. Bau? Bau apa? Dal? Lotion. Bau lotion. Hari ni dia pakai lotion. Tapi nak tanya ni lotion apa ya? Sebab Dia pakai bau lotion dia apa? Macam kurang menarik sikit Dia lotion kata Fair and Lovely. Fair and Lovely. Ya. Macam mana? On tak on? Fair and Lovely. Fair and Lovely aku rasa aku bau lain. Ni macam lain. Ni tak tamat tempoh ni. Bukan, dia pakai Fair and Lovely campur serai. Okey. Campur sekali dengan kunyit. Sebab dia kan aku cakap tadi, dia isteri Miss Ali. Dia bukan isteri Miss Ali, dia pandai masak apa semua. Jadi memang akan bau kunyit-kunyit sikit. Aku Fair and Lovely dia tak boleh ni. Bangun boy, dah 5 minit. Tak lama pun tunggu. Kau tak payah beria-ria tunggu lama-lama cacah. Sekarang ni Sabar je. Perempuan tu dah memanggil. Weh. Tak sabar kan. Okey, kau sekarang depan masuk pintu. Ada pintu. Apa-apa. Kau buka kau pintu. Dah kaki. Ni takut ketul sepak ni. Okey. Tak. Dah buka pintu. Perempuan tu dah buka pintu. Baby tu dah buka pintu dah. Okey. Sekarang dia pegang tangan kau. Lembut sia. Tak ni kenapa besar sangat tangan ni? Perempuan ni dia jenis banyak air. Okey, kursi duduk. Oi, sabar. Macam mana duduk kursi? Duduk kursi. Oi. Ini mesti tempat mahal ni. Sejuk ni, aircon. Oi. Dia urut. Sedap. Ni masuk konten bila? Masuk konten ni? Tak apa. Tak apa. Gila ni macam tempat hari tu mu sini juga gitu loh. Tak. Ini tapi aku tak pernah review lah ini. Macam mana? Sedap ah? Nama apa ni? Katijah. Bukan. Yang urut mu hari tu Katijah. Yang ni lain sikit. Yang ni nama dia Farhana. Naik. Naik belum lama weh. Ni bila boleh buka ni mata ni? Tak sabar ni. Sabar. Okey, ready ya? Ready. Okey, dalam kiraan 3 boleh buka mata. Memang waduh. Kamu boleh tolong buka kan? Aku tolong buka kan? Kusang kakak. Yes. You suka? Suka tak suka? Dia yang suka. Kau tak apa tak suka ni. Kenapa kau tak suka? Cakap tadi perempuan Thailand. Kau tengok ni lah. Kau tengok manusia yang tak appreciate. Aku dah bawa, dah dapatkan sponsor. Kau tak nak. Bising. Hari ni aku nak buat facial kat kau ni. Surprise aku bagi. Apa? Dia tolong selimut pula. Macam? Sudah bangun dah? Apa yang bangun? Sudah bangun?
Woi, le aku Tidur, dia suruh kau tidur. Yes, dia suruh kau tidur. Apa lagi? Tidur lah, buat tidur lah. Nanti mesti dia pegang sini, dia pegang sini. Pejam mata. Dia suruh urut. Pejam. Dia wajib pejam. Pejam. Abang. Ayo. Banyak lembut abang punya tangan. Dia suruh pejam mata lah. Dia tak boleh. Air ni tak boleh kena muka. Pejam mata. Tangan abang tak layak sentuh muka saya, tapi sentuh di sini. Okey, ready. Pejam mata. Dia tengah urut. Pejam mata. Itu mu urut. Ha? Mu urut. Oh ya, aku ni nampak. Ini apa? Sedap boh. Dia letak. Bak pun letak gapo ni. Nyala bos. Dia letak beletik sikit dia benda. Ush, bau dia apa? Satu muka weh, bau dia. Ini betul facial, urut-urut. Minyak perempuan. At least bagilah dia pergi tudung. Nampaklah sikit. Oh, apa dia lagi ni? Ini apa? Ubat gigi ya? Ubat gigi letak kat muka weh. Weh, macam mana sejuk lah muka? Bauan dia kepadu, bos. Bau padu. Padu apa? Sedap apa? Sedap. Oh, wow. Lepas ni kau tahu tak, kau garanti ni aku cakap lubang-lubang di muka semua akan hilang. Dia akan jadi lubang lain. Lubangan. Kau tahu? Kau nampak itu bunyi hair dryer? Oi. Itu belum lagi. Kejap lagi dia akan hair dryer kau. Aku akan suruh dia hair dryer muka kau semua. Akan jadi Justin Bieber. Kau boleh bezakan muka masa kau buka kejap lagi dengan sekarang. Justin Bieber Yes. Justin tak ada. Tak ada. Oh, dia letak apa pula? Ini apa ni? Wih, dia panggil aku Shaving cream. Ya, saving cream. Aku tengok muka abang ni, abang terangsang lah. Ini bukannya tak tahan. Ini kalau tengok boleh ke arah bahan, bukan tahan. Tak boleh bahan. Jadi jaga imam. Jaga imam pula. Jaga imanmu supaya tidak terpesong. Kita tengok perbezaan lepas aku buat kejap lagi, okey? Kasih nyanyi satu lagu. Semua. Ya, nyanyi lagu. Tolong nyanyi lagu. Dia pandai nyanyi, Mek. Tolong. Ayah mau dengar lagu. Apa dah nama? Tak, masalahnya kau tahu tak, dia potong aku punya bulu. Along. Kan? Kau tahu tak, kau tengok dia punya bulu. Kan dekat dada dia. Oi. Kau tengok bulu dia. Gila bulu. Tak potong ke? Dia cukur aku. Dia cukur kau. Wih, banyak sedap kau cukur ni. Ya, kau tunggu. Along. Nyanyi sikit lah, tolonglah. Boleh nangis. Ya, nyanyi. You ajak I nyanyi macam mana? Tolonglah. Boleh? Apa? Nyanyi lagu macam mana? Lagu Bangladesh. Basar করে দিও না গো বাতিনি ভাই Basyok karo batin ya. basar করে দিও না গো বাতিনি ভাই Okey, kalau I mau itu adjust awak Bangladesh macam mana? Macam saya suka awak. Apa? saya suka awak আমি তোমাকে পছন্দ করি আমি তোমাকে 01 আমি তোমাকে ভালোবাসি Dia kata, Amek jom keluar makan cendol. Dia cakap, gila. Ambil je keluar ke cendol. Oi, hati jadi macam Captain Marvel. Tu apa nama Marvel tu? Kata mereka. Kita mereka, kata pek. Lawak dah. Kita relax lah. Sebab ni kan facial kena relax kan. Okey. Kita lawak dah. Lucah dah. Okey. Aku nak tanya mu lah Malak. Tanya. Mu kan lama dah dekat flat ni tak? Macam mana kehidupanmu sebelum-sebelum ni? Mesti ada kehidupan sedihmu lah. Flat ni. Kehidupan sedih apa je sedih kat sini. Dia sedih, okey, dia berceri. Bukan maksudnya sini kan duduk lama dah. Apa kisah-kisah pahitmu?
perjuanganmu apa-apa kau, mau dia kena apa ke. Okey lah, kita cerita jujur lah, meh. Masa zaman aku duduk sini, meh, aku cukup jahat, meh. Cakap jangan mendekat-dekat boleh tak? Kita nak relax. Dia macam Dok, santai. aku memang bukan jenis style. Mungkin dia Kalau aku tutup duduk mata. sini, Dia ini nak- adalah tempat aku. Okey, tutup mata. Okey, Okey, sini aku nak kita- ajar mu sebab mu Okey. ni nampak macam solo sangat ni. Bukan tutup mata. Okey. Tarik nafas. Hembus. Dan bercakap. Okey. Pada suatu hari, Bukan bercerita-cerita. tadi kau suruh cerita. Ya, tapi itu macam cerita. Okey. Okey. Dulu aku masa kat sini cukup jahat lah, meh. Aku dulu duduk sini membesar. Memang aku cakap kau, memang cukup jahat. Ganas. Aku pernah mencuri kat sini. Ya, aku pernah curi sport rim orang, kereta orang. Orang tu nak pergi kerja, 4 tayar aku curi. Sekali member tu nak pergi kerja, start kereta tak boleh jalan. Okey. Tengok kereta terkepung. Okey, mencuri kan. Sebab apa mencuri mal? Aku Sebab tu aku cakap, dulu masa zaman-zaman ni, zaman-zaman tak ada duit, kau faham lah. Aku pula, orang kata apa, berkawan dulu, jarang berkawan. Jadi terjebak macam tu, perlukan duit. Apa semua, jadi benda-benda macam tu tak payah ikut lah. Jadi apa yang menyebabkan mu buat benda tu mal? Mesti terdesak dalam satu benda ke? terdesak sebab dia dulu biasalah panjat beruang, panjat pokok. Okay, aku nak tahu kisah sedih hidupmu lah. Sedih tu, Mulai daripada mana? aku lahir dulu daripada orang yang susah. Susah. Macam mana sebab kita tengok sekarang umur yang dulu mu susah. Sekarang orang kita tengok mu senang semua betul. Senang tu tak adalah, tapi alhamdulillah lah. Yalah, maksud senang lah. Yalah. Macam mana daripada tu mu cari cara macam mana? Mesti mu tak tipu aku lah. Mesti mu pernah dihina. Pernah weh. Aku pernah. Dulu orang sini tak suka aku. Sebab aku jahat. Dulu orang selalu salahkan mak aku tak erti jaga anak apa semua. Masa aku keluar daripada Kumpul ni semua, aku keluar, lepas tu sampailah aku teruskan apa semua kehidupan aku macam biasa. Cuma improvekan diri aku je. Dan aku dah berjaya lah sekarang, alhamdulillah. Tapi bagi aku belum cukup berjaya lagi lah. Dan bagi aku mu berjaya dah lah. Sebab mu dah ada rumah berada bini pun cukup makan. Cukup makan kepala otak kau. Tak cukup makan lah. Oh, aku cukup makan lah. Ingat bini aku tak lawa cukup makan. Hai, bini aku dah terlalu lawa dah tu. Aku dah sampai tak tahu nak cari lain dah. Dah. Okey, macam mana dek? Apa masalah? Oi. Ai, kurang tu. Itu tangan orang yang buruk tu. Ay, aku rasa tak sedap hati ni. Apa meh? Mal Apa? Dia ciumu. Ha? Dia ciumu gila. Aku nampak dia ciumu. Mu lebih-lebih pula dah. Dah betul. Aku dah cakap aku tak pernah cerita. Dia ni memang peminat lelaki sebenarnya. Wesh. Agak-agak lah. Aku putih dah mu meh. Dia tampak muka mu. Wow. Weh. Wow, tampak lagi bye. Bye. Tampak lagi. Kau tengok, dia raba muka kau meh. Dia raba. Mal, jomlah kita bercerita. Okey, Kau cerita, tahu tak okey. kita ni waktu-waktu apa? Kalau perempuan me time, kita pun me time juga. Okey. Kita pergi Sama relax. cerita. Apa kisah sedih kau meh? Habis ada kisah sedih mu. Okey, baik aku cerita lah kisah sedih supaya mu tahu macam mana apa itu kisah sedih maksudnya. Maksudnya aku dulu kan masuk tahfiz tingkat 1. Okey. Semua kebanyakan jiran maksudnya kawan-kawan mak aku yang mak aku kenal, dia semua cakap semua tak setuju lah. Dia cakap, bang boleh slow-slow sikit tak bang? Kita nak bercerita dah. Amboi. Kau konyok muka aku. Kau tak tahu aku siapa? Aku Mak Taji Kudung. Bapak lah. Okey. Aku nak bercerita pun tak boleh. Aku nak bercerita dia tekan.
Hilang mood. Dekat sini Mal. Inilah tempat hilangnya stres. Oh. Hilang stres tak? Ke tambah stres? Aku nak bercakap tadi, jadi nak hilangkan stres, tiba-tiba dia ketuk-ketuk muka aku. Nanti handsome lagi mau dapat baru cantik. Wah, kuat jilat deh. Ini minimal kan? Bukan bini saya lah. Bukan bini saya. Weh, saya tak lalu tengok muka Mal macam ni. Apa bini aku juga? Mal. Kan? Oh, Allah. Weh, nak bercerita ni. Oh, gila Mal dia buat. Dah macam-macam. Dah kalau macam kalau kau pergi India kan, biasa bunyi horn. Ini dia macam-macam bunyi. Ini dia kau macam-macam bunyi. Wow. Aku pula kena meh. Aku nak bercerita tak jadi bercerita Mal. Mau cantik semua hilang. Oh. Aku pun kena dah ni. Tak jadi bercerita dah ni. Yo, gila-gila lah ni Mal. Ni first time aku buat Okay Mal. Okay, ni aku bukan ni aku nak tanya mu. Kan hari tu mu kan ada cerita pasal ni kan. Kau sudah diam. Dapat. Guys, aku cuba nak buat macam me time macam perempuan. Tak boleh guys. Biasa dia orang pergi spa boleh bercerita tu. Ni aku tak boleh bercerita. Dia pasal pakai apa kat muka? Aku tak boleh buka mata ni, jadi aku tak boleh tengok. Dia kau tengah cium dengan dia ke apa? Kerasnya lidah you. Buat apa? Dia pakai apa kat mulut aku ni? Ini kunyit ke apa ni? Ini kunyit. Bibir aku rasa merah ni. Ni kunyit apa kat muka aku ni? Libam. Dia pakai bibir tu libam kot. Dia kat muka ni apa? Air dia pakai kat Ni kunyit kat muka tu yang mengunyit pula Tak, ni. itu ni G2G. 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 Produk. Ya meh? Cushion apa? Cushion. Uish. Dia touch up muka kau. Nampak? Sikit-sikit dah lubang kau hilang. Uish, tak nampak terus malu bang ah. Tapi lubang muka mu nampak lagi. Aku je tebal sikit. Weh, dia. Bang, setting apa ni bang? Along betul lah Along. Ya, Along pasti. Along jamin ini barang mesti suci punya. Tapi dia kata you punya kawan cantik. Aish. Kalau aku cantik. Apa pasal pedih mata saya? Mata kuat tengok blue. Mata aku pedih pasal bau tepung ni. Man, tak boleh buka mata tu. Pedih dah. Tidur dia suruh kita tidur lah. Okey, aku tidur lah. Dia suruh aku tidur pula. Tidur. Hantu bikin salah. Baik apa ni baik? Hantu. Siapa ni baik? Hantu. Lu jangan baik. Lu main sini baik. Lu pukul saya macam Marah-marah itu kerja dia urut. Oh, okey. Sorry bye. Dia jangan marah-marah. Itu saya punya kawan Ya, okey. Sudah kawan sama dia. sudah kawan sama dia. Okey. Dia banyak tolong sama saya. Okey. Sorry. You jangan tampar kokot baik. Nanti saya tampar you punya muka ni. Weh, lu jangan nampak gua punya kawan Bila lu sudah kawan sama dia, lu mau lawan sama saya ke? Woi, teruk. Mal, hilang Mal. Hilang apa? Lubang kat muka mu. Ya. Tapi Tadi aku tengok kau hilang tak? Tapi tu tak hilang. Hah? Rasa cintaku padamu. Sial lah Jai. Jai siapa Jai? Jai siapa? Jaime. Oh sini sini urut lah. Ya. Ui, apa pedih sangat. Gitu. Apa dia letak detol kat muka aku. Pedih. Ini. Jala. Sedap.
Oh, gila sedap ah. Oh. Betul tu memang sedap. Oh, patutlah orang pergi massage. Benda memang sedap lah siap. Alom, ada geram apa-apa ke kat saya, Alom? Alom! Ini mana lebih keseksa, Alom? Jangan kacau, aku nak bahagia ni. Kalau bini aku dah power macam ni. Sedap tu. Oh, jangan, Mat. Macam ni kena tambah satu lagi ni. Dia kena kahwin dengan aku ni. Oh, kena cari bini Thailand, Mat. Bukan, bini ni. Ha? Bangladesh. Ai, bini Thailand, Mat. Ha? Yang ketiga tu orang Thailand kan? Bukan, aku nak bagi dia jadi bini nombor 2 aku. Aku masuk Kiahua. कोई मुश्किल नहीं है Oi. Dia kata muskil aku tengok duit ni. Dia kata, wajar tu. Ya. Sebab dah gosok kepala aku. Oh, sedap. Hai, kepala ni kau gosok. Kepala lain tak nak gosok? Oh, aku rasa dia ada dendam dengan aku ni. Ai, kau nak muntah ke apa tu? Bukan, angin. dia sudah tidur tu Oh. Layan. Apa ini, Mak? Hai. Sampai ke dalam baju dia masuk. Dalam baju dia masuk. Dia masuk dalam seluar tu ke? Oi. naik dulu sikit Naik dulu. Dia kata apa? Jolok sikit. Bukan dulu. Tadi dia cakap jolok sikit. Oh. Banyak sedap Alom. sedap Alom sedap. Oh, Alom buat macam aku ni WWE pula Alom. Alom, aku guna dia pula. Sekian bukan mal. Oh. okey Okey. Hok ni. Wah. Mau tisu. Asal muka kelabu mal. Mal asal muka kelabu mal. You just gotta be fearless. You just gotta be fearless. Benar Rakib. Ni ke usap Gila. Dapat beg dah. Dapat beg dah. Alamak. Kita orang tengah tengok Ali Rakib. Jadi tengok muka kita orang pun semua dah berubah, dah flawless dah masing-masing. Lokmeh pun dah flawless dah. Okey. Terima kasih Mal. Kau tengok bapak putih bos. Bapak aku putih. Ha? Bapak aku putih. Yelah, pakai baju ni kan memang putih. Oh lah. Okey. Jadi itu saja konten kita pada kali ini. Cakap Senang Gelabah Ikan Berduri, bercakap bohong lama-lama mencuri. Aku dah penat, dah barai lagi. Aku nak balik rumah nak tengok Ali Rakib lagi. Bye-bye. Assalamualaikum.